Beza di antara ungkapan dan fungsi kuadratik. Okey. Ramai murid yang tidak faham apa itu ungkapan, apa itu persamaan dan apa itu fungsi. Right? Di sini rakaman ini kita akan lihat apakah beza di antara ungkapan dengan fungsi. So ungkapan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sebenarnya adalah suatu ilham atau idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, that is ungkapan. Kita tak boleh buat terdapat banyak halangan untuk kita gunakan ungkapan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contohnya, kita ada sebuah segi empat tepat. Bagaimana saya nak tentukan luas dia? Katakan yang ini adalah X dan yang ini adalah X tambah 1. Jadi luas segi empat tepat adalah, so luas adalah sama dengan X darab X tambah 1. So ini adalah X kuasa 2 tambah X. Right? So ini X kuasa 2 tambah X hanya adalah satu ilham, idea untuk menentukan luas bagi segi empat tepat ni. Bolehkah kita selesaikan ini? Tak boleh. Right? Jadi fungsi pula adalah di mana kita boleh membuat pelbagai cubaan dengan menggantikan nilai X di sini. Nilai X di sini. Right? So untuk mengetahui lebih berkenaan ini, balik buat ulang kaji bab 8 kalau tak silap saya tingkatan 2. Alright, untuk memahami apa itu, bagaimana sesuatu fungsi itu boleh beroperasi. Right. So itulah beza di antara ungkapan dan fungsi. Now, fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. So apa maksud ini? Kalau kita lihat, ini adalah satu graf fungsi kuadratik, right? Kalau kita lihat, terdapat dua input sini. X, bila X ialah negatif 2 dan X is 2. Dan bila kita cuba pintas graf ini pada X sama dengan negatif 2 dengan X sama dengan 2, kita dapat perhatikan bahawa output dia ataupun nilai Y-nya adalah sama. Nilai Y-nya adalah sama. Nah, gambar aja anak panah ini adalah lebih jelas. Bila X ialah negatif 2 dan X ialah 2. So fungsi ini adalah X kuasa 2. Kita ambil input, kita kuasa 2 kan. Negatif 2 dikuasa 2 kan, kita akan dapat positif 4. Positif 2 kita kuasa 2 kan, kita juga dapat positif 4. Jadi ini adalah perhubungan banyak kepada 1. Jadi fungsi kuadratik secara khususnya adalah perhubungan 2 kepada 1. Dia biasanya dia mempunyai 2 input yang dipetakan kepada satu output. Jadi ini adalah jenis perhubungan fungsi kuadratik adalah banyak kepada 1. So itulah maksud dia. Fungsi kuadratik mempunyai image yang sama daripada dua objek yang berbeza. Inilah maksudnya. Now, let's look at the nama bagi graf fungsi kuadratik. Okay, nama graf ini adalah parabola. Okay, nama graf ini adalah parabola. Okay, parabola. Alright. Now, bentuk parabola bergantung kepada pekali A. Right? Pekali A yang menentukan bentuk graf itu. Dalam rakaman-rakaman yang akan datang, kita akan lihat dengan lebih terperinci. Bagi sekarang, kita hanya akan lihat bentuk am dia. So, bila A adalah negatif, bila pekali A adalah negatif, graf kamu adalah bentuk U songsang. Okay, dia terbalik. U songsang. Okay, tak kisah dia kat sini, dia juga boleh kat sini, kat mana-mana pun tak kisah. Bentuk dia adalah U songsang. Bila nilai pekali A adalah positif, maknanya lebih besar daripada sifar, ia adalah bentuk U, Dan ingat tak, A tak boleh mengambil kosong kerana graf ini akan menjadi graf garis lurus. Okay?